Alright, jadi saya nak tunjukkan cara nak buat inspection untuk teknik penetrant testing, color contrast, alright, solvent remover, alright. Jadi first kali kita akan lakukan cleaning dengan menggunakan brand Mr. Chimmy sini, special cleaner MR79. Jadi kita akan spray dulu. Ini dipanggil chemical cleaning, menggunakan solvent cleaner. Dan kita pastikan bahawa permukaan test well yang kita test kupon ni ataupun sampel ni adalah 100% bersih lah. Ya. And then kita buat visual inspection, pastikan bahawa permukaan dia tak ada defect by visual lah. Ya. Kemudian sepatutnya kita ada radiometer lah untuk cek cahaya, kadar pencahayaan. Iaitu kadar pencahayaan kita perlu 1072 lux mengikut pada prosedur lah. Ya, okey. Selepas itu bagi spek tu penutup lah. Okey, lepas cleaning, chemical cleaning, kita akan apply penetrant. Cara apply penetrant ni kita boleh apply dengan cara spray directly lah. Ataupun seperti yang direkomend dalam kita punya prosedur itu, iaitu dengan menggunakan brush lah. Ya. Jadi kita gunakan brush. Dan area yang kita nak buat inspection ni mestilah cover wear metal dan juga kawasan HZ. Ya. Alright. Jadi selepas kita apply penetrant, kita kena tunggu selama 10 hingga 15 minit yang kita panggil sebagai penetration time lah. Alright. Alright, selepas penetration time, dah habis 10 minit kan. Jadi kita nak remove excess penetrant. Ya. Jadi cara nak remove according to procedure, kita lap dulu pakai kain. Okay. Alright, kemudian kita ambil kain kedua. Jadi untuk limit kontak antara solvent dengan test objek kita ni, kita kena spray dekat kain ataupun tisu lah. Jadi kita lap bersih lah. Alright, make sure tidak ada lagi kesan-kesan penetrant. Alright. Dan biarkan dia kering. Selepas kering, kita akan apply. Dah lupa ni. Kita akan goncang selama 10 hingga 15 second lah. Alright, jadi jarak untuk kita nak spray ni, kalau ikut prosedur berapa? Minimum 6 inci. Jadi kita akan start spray. Jadi kita apply jangan terlampau tebal, jangan terlampau nipis lah. Biarkan dia kering. At the same time kita akan buat inspection. Jadi kalau ada apa-apa indication nanti kita akan record lah. Alright. Okay. Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan demokan dye penetrant testing menggunakan metod color contrast. Jadi dua metod, which is fluorescent dan color contrast, tapi ikut prosedur. Dalam ikut prosedur yang expert dah keluarkan, kita akan gunakan color contrast. Okay, langkah pertama ialah kita kena buat surface cleaning dulu, which is pakai solvent cleaner daripada Mr. Chimmy. Kod dia ialah MR79.
So kalau kita akan goncangkan cleaner ni selama 10 to 15 second, dan kita akan direct spray to the surface element lah. Selepas kita bersihkan guna solvent cleaner, kita akan check gunakan visual untuk memastikan tak ada minyak ataupun kesan apa, grease yang melekat lah. Sebab takut nanti bila kita nak buat langkah seterusnya, dia akan mengganggu kita punya indication. So selepas dah check guna visual, kita akan apply penetrant, which is Mr. Chemi juga brand, MR311/R. So mengikut prosedur untuk penetrant, applying penetrant ni, kita kena brush. Dia boleh direct spray atau brush, tapi mengikut prosedur dalam expert yang dah keluarkan, kita kena guna brushing lah. Pastikan ketika brushing tu penetrant perlu disapu sehingga ke 1 inci daripada untuk mendapatkan HZ. Seperti dalam ni lah. So kita akan tunggu dia punya dwell time, which is dalam prosedur dwell time dia adalah 10 hingga 15 minit. Okay. Ini adalah contoh yang telah di apply penetrant selama 10 minit. So kita akan, selepas dah cukup 10 minit dwell time dia, kita akan proceed to next step, which is remove excess removal. Sama juga seperti surface cleaning, kita akan gunakan special solvent cleaner daripada Mr. Chemi. Tapi untuk remove excess removal, kita penetrant removal, kita tak boleh direct contact, direct spray, kerana takut kita akan terbuang dia punya penetrant yang telah diserap ke dalam defect tu. So kita perlu spray di kain yang bersih dan tidak ada bulu ataupun pecah, supaya tidak akan mengganggu indication. Pertama kita perlu lap dulu sebelum tembak cleaner ke kain. Setelah kita lap dengan kain yang kering dulu, barulah kita akan lap dengan kain yang dah disemburkan cleaner. Setelah itu, kita kena pastikan agar proses remove excess penetrant ni perlulah bersih, sebab takut ada unrelevant indication. So kita perlu memastikan proses remove excess penetrant ni perlulah dijalankan dengan sempurna. Setelah kita buat remove excess penetrant ni, kita akan ke langkah terakhir lah, which is apply developer, which is developer yang digunakan adalah Mr. Chemi juga, kod MR70I. Jarak spray perlu dijaga, iaitu tidak kurang daripada 6 inci.
Setelah apply developer, kita akan terus buat visual inspection ke atas plate yang telah di apply developer tadi. Kat sini kita dapat lihat ada beberapa defect yang kita temui selepas kering. So defect ni kita akan catat dan tengok daripada acceptance criteria dia. Itu saja.